Assalamualaikum. Tengok, I tak ada tripod. I terpaksa pacak korang macam ni sebab I punya tripod tertinggal dekat office. Sambil-sambil I makeup tu, I nak borak pasal video yang I post semalam about my... I kalau buka benda ni, asyik pusing je. Padahal you kena cabut. Video semalam ramai sangat memahami orang yang ada acne, and ada juga cakap, oh muka you tak ada parut hitam boleh lah. Kalau muka you cantik boleh lah. Kalau I hauk, kalau I... nak cubek you punya mulut tu. I terpakai banyak lah pula. Benda ni sikit-sikit je. Dah macam pakai foundation dah. By the way, I pakai primer je. This one yang blurring untuk nak tutup I punya clogged pores. After I apply ni, I rasa muka I macam pakai filter. Sumpah dia cover I punya pores. Siapa yang kulit berminyak, you guys kena try this one. Yes, kulit berminyak. I nak sangat korang try yang ni. Korang tanya I macam mana nak keep positif and tak rasa insecure. Rasa normal je kalau korang rasa macam insecure. Itu normal, sangat-sangat normal. But jangan downgradekan diri you rasa macam aku dah tak cantik. Apa yang korang cakap tu akan makan diri, and benda tu akan effect dekat diri you. Automatic you dah toxickan diri you sendiri. So letak dalam diri you tu sentiasa rasa bersyukur, and jangan mempersoalkan apa yang Allah tak bagi lagi, and apa yang Allah dah bagi and you tak boleh terima benda tu. Before I apply contour and blusher, korang tengok sendiri I punya base. Dia macam I pakai powder tapi belum lagi sebenarnya. Untuk orang kulit berminyak, I think this one sesuai untuk you. You kena try. So last but not least, apa-apa pun you kena belajar bersyukur and try puji diri sendiri. Tak perlu lebih daripada orang. Cukup apa yang aku ada ni, aku terima. Hidup kalau kerja kesempurnaan sampai bila-bila takkan rasa cukup. Sebab orang kat luar tu dia tak nak pun muka flawless. Janji hidup dia tenteram. I rasa video makeup I jadi video motivation ya. Tiba-tiba je tukar topik. Apa kata muka berjerawat tak boleh confident? Boleh, percaya diri je. Okay?